Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Kak Sheila nak share satu resipi ayam, iaitu ayam kari kapitan. Ayam kari kapitan ni dia tak berempah kari nah. Asal masakan ni adalah masakan Baba Nyonya. So ramai-ramai orang dah buat dah resipi ni, sama macam Kak dah, kita pun olah dah resipi ni macam ikut selera masing-masing. Hari ni jom kita masuk dapur Kak Sheila, kita tengok bahan-bahan yang diperlukan untuk masak ayam kari kapitan. Cara Kak Sheila. Okey, mula-mula kita sediakan bahan untuk blend. 4 biji cili padi, halia, 2 biji bawang besar, 3 biji lada merah. Ni semua kita nak blend. Okey. Okey, bahan tambahan untuk blend: jintan manis dalam setengah sudu kecil. Lepas tu biji ketumbak ataupun ketumbak biji. Tu. Okey, ketumbak biji. Lepas tu jintan putih 1 sudu kecil. So bahan ni kalau kita nak sangai dulu pun boleh, tapi hari ni Kak Sheila tak sangai lah, Kak Sheila nak blend semua sekali. Okey. Okey, kena basuh dululah nah. Okey, lepas tu 3 biji buah keras. 3 biji saja. So bahan tadi yang Kak Sheila sebut tu semua kita blend. Okey. Okey, tambah bawang putih. Bawang putih tu Kak dah cincang dah, Kak simpan untuk masak lah kan. Lepas tu kunyit pun sama juga. Kak dah cincang-cincang lah tu. Kak takut dia buruk tu, Kak cincang-cincang simpan dalam peti ais lah. Buah kunyit fresh ni nah. Lepas tu kita blend sampai halus. Okey, dah siap dah. Ni serai ni 2 batang. Ketuk-ketuk je lah. And then santan kerisik sikit, asam keping 1 saja, garam macam biasa, gula somtam. Kalau tak ada gula somtam boleh bolah gula lain. Ayam 4 ketui. Okey. Tu kau ketuk macam nak reban kabinet tu. Lengkuas. Lengkuas kalau muda boleh blend, tapi lengkuas kok tu dah keras dah. Sebab tu kok ketuk-ketuk je. Lepas tu kita buah minyak, lepas tu kita tumis serai dengan lengkuas. Kemudian kita masukkan bahan yang blend tadi. Senang je. Tauk semua masuk, siap. Tu Kak Sheila buah gula somtam lah. So hampa nak buah gula ni, hampa agak-agak lah banyak mana hampa masak nah. Kalau hampa masak sikit, buah gula sikit. Kalau hampa tak suka manis-manis, hampa buah gula sikit saja. Kak Sheila pun tak suka manis-manis sangat. Kak Sheila buah gula somtam tu just nice ya. Dia tak terasa manis sangat. Lepas tu ambil daun 5 purut, 3 helai. Lepas tu buang dia punya hak urat tengah yang keras tu. Lepas tu hampa ramai-ramai daun tu hampa masukkan dalam ni. Lepas tu kacau-kacau. Dia dah pecah minyak lah kan. Lepas tu kau tambah air sikit lah, takut dia hangit kan. Kemudian tu Kak Sheila masukkan ayam lah lepas ni. Masukkan ayam. Ayam 4 ketui. Seorang seketui. Lepas tu kau masukkan kerisik 1 sudu besar. 1 sudu besar lah kerisik lah. Tak ada kerisik kalau tak sedap. Lepas tu kita kacau-kacau. Untuk nak bagi dia cepat masak, kalau kita tutup lah tudung ni nah, periuk ni. Kita tutup dalam 5 minit. Lepas tu bolehlah buka kan. Ayam pun dah masak. Okey, Kak Sheila tambah serbuk perasa tak sat nah. Tu garam.
Lepas tu siap je lah. Senang je. Belum siap lagi, sorry. Aduh, santan. Buah santan. Lepas tu kau masukkan 1 biji tomato. Kacau rata-rata. Aduh, tak masuk lagi. Aku kata masuk dah. Aduh. Sampai Kak Sheila sendiri pun terlupa. Kadang-kadang Kak Sheila buat video ni, lepas tu kadang-kadang banyak-banyak hari baru Kak Sheila edit. Lepas tu terlupa lah Kak Sheila masuk apa. Aduh, hai. Okey. Satu ayam ni pun dah masak dah lah waktu ni. Kita bolehlah rasa. Tapi kalau puasa tak boleh rasa lah. Agak-agak je lah kan. Sebab tu bila kita masak, jangan buang garam banyak. Nanti kalau tak awak boleh tambah. So dah siap dah ayam kari kapitan. Dia nama ayam kari kapitan dia, tapi dia tak bubur serbuk kari. Tu yang macam rare. Okey, so boleh tutup api. Dah siap dah. Selamat mencuba. Resipi ni sedap juga resipi ni. Makan dengan ketupat pun sedap lah ni. Okey, hingga kita jumpa lagi di next resipi, insya-Allah. Ayam kari kapitan dari dapur Kak Sheila. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.